Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, Bicara Fatwa Johor, bagi yang baru sahaja mendengar di sini, ia merupakan sebuah rancangan di mana kita akan membincangkan tentang fatwa yang telah diwartakan dan memberikan pendedahan umum ataupun exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas. Jadi, sebelum kita teruskan lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, TikTok dan juga YouTube Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk perkembangan yang terkini. Jadi bersama dengan saya pada hari ini tetamu istimewa kita, Sahibul Fadilah Tuan Haji Anwar bin Sarimin. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat walafiat. Ya, Ramadan Karim ya Tuan Haji. Allahu akram. Insyaallah. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah tentang nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar. Sangat sesuai lah tajuk kita pada hari ini. Sebenarnya kita nak menjelang 10 malam terakhir di Ramadan pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, inginkan saya tanyakan kepada Tuan Haji lah. Soalan yang pertama adalah tentang nuzul Al-Quran. Kebiasaannya bersempena dengan 17 Ramadan pada hari ini, kita sering mendengar orang menyebut istilah nuzul Al-Quran yang membawa maksud penurunan Al-Quran. Jadi persoalan yang timbul adalah, adakah Al-Quran dia turun sekali sahaja? Bukankah Al-Quran dia turun banyak kali sepanjang tempoh 23 tahun? Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran ini dan apakah sebenarnya tujuan Al-Quran itu diturunkan? Jadi dipersilakan Tuan Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Terus sekali kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam bulan Ramadan yang mulia. Diucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dalam kesempatan yang baik pada pagi ini, kita akan bercakap mengenai nuzul Al-Quran. Dan hari ini 18 Mac so bersamaan dengan 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ini merupakan di antara tarikh yang direkodkan oleh ulama dalam perbincangan yang berbeza pandangan. Tarikh turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, ayat yang pertama. Walau bagaimanapun, bila kita sebut tentang nuzul Al-Quran, dulu tu kataan tu bahasa Arab, nuzul tu kata nazala, nuzul turun, maknanya penurunan Al-Quran. Dia sebenarnya ada dua peringkat yang berbeza. Ada setengah ulama kata tiga. Kita ambil yang dua. Itu yang biasa dibincangkan lah. Kalau tiga peringkat itu daripada Allah sendiri ke Lauh Mahfuz. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Al-Quran itu kan kalamullah. Betul. Jadi kalam Allah itu diletak di Lauh Mahfuz. Jadi daripada Lauh Mahfuz ke langit yang terendah, ke Baitul Izzah, langit yang terendah dekat dengan kita ni. Yang kedua, daripada situ kepada Nabi pula. Itu datang tiga tu. Tapi kita nak fokus pada yang dua ni, yang akhir. Jadi maknanya biasa bila sebut nuzul Al-Quran akan dibincangkan dua peringkat. Yang pertama daripada Lauh Mahfuz, tempat terletaknya Al-Quran di bahagian awal, turun ke Baitul Izzah di langit yang rendah ni, langit di kanan kita. Yang ini turunnya secara sekaligus satu Al-Quran lengkap itulah. Itu. Tapi bukanlah mana kita boleh bayangkan ada mushaf Al-Quran itu turun di Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah begitu, tidak kan? Dia kalamullah begitulah. Bentuknya itu wallahu alam. Sebab dia kalam, kata-kata Allah. Baik. Jadi
itu turun secara sekaligus lengkap satu kitab suci Al-Quran. Bila turunnya? Yang ini yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya. Nya itu balik kepada Al-Quran. Maksudnya kami turunkan Al-Quran sekaligus lengkap satu Al-Quran. Fi lailatul qadr. Ini peristiwa ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita tahu malam Lailatul Qadar itu bukan 17 Ramadan. Tapi dia berlaku pada 10 malam yang akhir pada bulan-bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Malam-malam yang akhir. Jadi dalam pencarian malam Al-Qadar ini, Nabi memberikan membantu untuk mencarinya, cari pada malam-malam yang ganjil. Jadi di antara dalam 10 malam akhir itu, maka ada satu malam, malam Al-Qadar, maka malam itulah diturunkan Al-Quran. Yang Allah masukkan tadi kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ini turun secara sekaligus. 30 juzuk lah keadaannya gitu ya. Jadi masih turun daripada Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua ni yang tadi disebutkan, yang memakan masa selama 23 tahun. Ya. Kenapa 23 tahun? Ini adalah tempoh kerasulan, kenabian. Artinya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi timbul perbincangan ulama, ayat yang pertama turun kepada Nabi daripada Baitul Izzah tadi tu, langit yang terendah, kemudian diturun kepada Nabi sedikit demi sedikit, yang memakan masa 23 tahun ini. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Al-Quran kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, maksudnya dengan tenang gitu ya. Dan kami turunkannya secara beransur-ansur. Wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkannya dengan beransur-ansur. Ayat ini, surah Al-Isra ini, dia merujuk kepada turun Al-Quran daripada Baitul Izzah tadi, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah kepada Nabi. Inilah yang dimaksudkan Allah tadi, turun sedikit demi sedikit ataupun beransur-ansur. Maka dalam rekod-rekod buku-buku sejarah Ibn Syam dan sebagainya, banyak catatan lah. Namun kebanyakan ulama setuju tarikhnya bermula pada 17 Ramadan, jatuh pada hari Isnin 17 Ramadan. Itu sebab itulah ulama pilih 17 Ramadan ini tarikh nuzul Quran. Jadi maksudnya tarikh turun Al-Quran yang bukan daripada Lauh Mahfuz. Yang turun kepada Nabi. Bermulanya dengan ayat dari surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu 5 ayat pertama itu. Itulah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi pada hari Isnin 17 Ramadan di Gua Hira. Di Gua Hira. So inilah yang menjadi tarikh kita pegang sama-sama. Bila 17 Ramadan kita akan ingat tarikh nuzul Al-Quran. Jadi bagi setengah-setengah negeri dia ambil cuti. Johor kita ambil awal Ramadan. Macam Selangor ke Terengganu ke, dia ambil cuti 17 Ramadan. Sebab dia kena pilih salah satu lah. Dia tak boleh ambil dua-dua. So jadi 17 Ramadan itulah tarikh bermulanya turun Al-Quran kepada Nabi sedikit demi sedikit.
sampai mengambil masa 23 tahun. Jadi siang, malam, pagi, petang diturunkan kepada Nabi, tak kira masa, mengikut ketetapan Allah. Sama ada ayat, kayak ayat tu boleh turun pada bila masa. Ketika Nabi sedang tidur pun wahyu boleh turun. Nabi dalam perjalanan musafir, wahyu boleh turun. Nabi sedang sembang-sembang dengan para sahabat, wahyu boleh turun. Jadi yang membawa wahyu ini adalah malaikat Jibril. Dia turun dengan perintah Allah. Jadi Jibril tak turun mengikut suka-suka dia, tak. Ya, betul. Jadi dengan arahan perintah daripada Allah, maka Jibril pun turunlah ke bumi membawa ayat-ayat tertentu yang ditentukan oleh Allah. Dan kadang-kadang ayat-ayat itu diturunkan kerana menjawab persoalan-persoalan daripada para sahabat, ataupun Allah memang turunkan ayat itu. Jadi memakan masa 23 tahun. Jadi sebenarnya tarikh yang sama tu juga berlakunya peristiwa perang Badar. 17 Ramadan kan, perang Badar tahun yang kedua Hijrah. Dan ketika itu puasa tahun yang pertama. Lepas tu kena pula perang Badar. Masya Allah. Hebat orang Islam dulu. Ujiannya sangat luar biasa. Kali pertama mereka berperang, Allah uji lagi dengan puasa Ramadan. Berlaku pada bulan pada 17 Ramadan. So jadi sebenarnya ada lagi pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan Quran ini turun pada 24 Ramadan, ada juga 21, ada yang mengatakan 7 kan. Jadi macam-macam pandangan lah. So jadi bukan setakat kitab suci Al-Quran saja yang dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan kami turunkannya kitab suci Al-Quran. Jadi ayat itu dia menyebut umum lah, tidak menyebutkan tarikh tertentu, masa tertentu. Berbeza tadi ada surah Al-Qadar, Allah sebut malam Lailatul Qadar dikaitkan. Jadi maknanya bila Allah sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan yang kami turunkan Al-Quran. Jadi di situ ada yang mengandungi, ada perbincangannya lah, ada penjelasan turun Al-Quran sekaligus ke ataupun turun Al-Quran yang berperingkat-peringkat tadi, sedikit demi sedikit. Jadi kalau yang turun Al-Quran secara sekaligus, itu merujuk kepada surah Al-Qadar. Dan memang dia pun turun pada bulan Ramadan juga, sebab Al-Qadar itu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. So jadi bukan saja Al-Quran yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan, malah kitab-kitab terdahulu pun Allah Ta'ala turunkan, macam kitab Taurat, Zabur, Injil, semua diturunkan dalam bulan Ramadan. Contoh dalam satu riwayat Imam Ahmad menyebutkan Unzila suhuf Ibrahim alaihissalam, Allah turunkan kitab Nabi Ibrahim, suhuf. Itu diturunkan pada awal Lailatin min Ramadan, 1 Ramadan. Nabi Ibrahim dapat suhuf, dia tak dapat kitab, dapat lembaran-lembaran. Itu pada 1 Ramadan. Kemudian unzilatit Taurat, kitab Taurat diturunkan pada lisittati ma'adhin min Ramadan, 6 Ramadan. Taurat. Taurat 6 Ramadan. Injil pula lisittati asyarata min Ramadan. Kita Injil 13 Ramadan. Kan, jadi 6, ada yang 13. Jadi tentang Al-Quran dalam riwayat ini, tadi ada mengatakan 24. Dari riwayat Imam Ahmad ni kita sebut li arba'in wa asyrina, tanggal 24 Ramadan. Jadi adalah khilaf ulama di sini. Tapi bagaimanapun pendapat yang ramai mengatakan pada 17 Ramadan ayat yang pertama turun tadi itulah dalam surah Al-Alaq. So jadi kita sedia maklum bahawa kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini merupakan satu panduan yang sangat besar
menjadi satu garis panduan. Di dalamnya ada hukum hakam, ada ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dalam yang melibatkan tentang ilmu tauhid, ilmu ibadat, ilmu muamalat dan sebagainya. Dan ada kisah-kisah umat dan para nabi yang terdahulu untuk menjadikan dia sebagai satu iktibar bagi masyarakat yang akan datang. Jadi inilah dimasukkan oleh Allah dalam firman-Nya, surah As-Sad ayat 29. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada Muhammad. Mubarakun diberkati. Kitab Al-Quran ini kitab yang diberkati. Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini Allah turunkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Baca itu dah tentu. Artinya beriman wajib, dibaca juga kewajipan. Tapi lebih daripada itu, tadabbur. Untuk difahami, difikirkan, difahami. Semua ayat-ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab. Dan juga untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang punya akal sempurna. Jadi Quran sebagai peringatan. Di situ dalam Quran ada amaran-amaran. Ada berita gembira, kan? Ada kisah-kisah yang menjadi iktibar. Itu semua untuk tazkirah, peringatan. Dan setiap ayat yang ada dalam Quran itu untuk ditadaburkan. Kalau kita tidak tadaburkan dia tidak memberi makna. Maksudnya dia tak menjadi satu peringatan untuk kita. Tak jadi sebagai satu ancaman. Tak dapat jadi satu panduan. Sebab kita tak faham. Sedang itulah matlamat Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Bukan sekadar untuk dibaca. Walaupun kita ambil kesempatan. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dikenal juga sebagai Ramadan ini bulan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Masuk bulan Al-Quran ni, maknanya bulan diturunkan Al-Quran. Di Ramadan juga disebut Syahrul Siyam, bulan puasa. Ramadan Syahrul Qiyam, bulan ibadah. Qiyam di situ lebih menjurus kepada Qiyam Ramadan. Bila sebut Qiyam Ramadan itu lebih menjurus kepada solat tarawih, kan? Gitulah. Solat tarawih yang hari ini kita tunaikan 20 rakaat. Kalau nak sempurnalah. Walaupun ada orang nak buat 8 rakaat ke, terserah. Sebenarnya dia tak ada satu bilangan rakaat yang tertentu. Betul. Dia baru mula dari 2 sampailah sebanyaknya. Tapi di riwayat kata Nabi buat 8. Kenapa pula sekarang kita buat 20? 20 ni adalah pendapat semua mazhab yang 4. Kenapa mereka buat 20? Sahabat buat 20. Kan? Sahabat Nabi buat 20. Jadi sahabat ni dia taklah buat suka-suka dia, mesti ada sebab ada sandaran dia. Jadi malah kalau riwayat yang mengatakan Nabi buat 8, Sayyidatina Aisyah kata, kau jangan tanya dia punya cantiknya ibadah Nabi tadi. Jadi dalam riwayat lain sebut, bayangkan satu rakaat Nabi baca dalam satu rakaat itu surah Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. 3 surah dalam satu rakaat. Maknanya apa? Maknanya satu malam Nabi khatam. Dalam solat tarawih Nabi khatam. Subhanallah. Jadi kalau kita nak buat 8 macam itulah. Jadi sebab itu ulama itu kekuatan Nabi memang luar biasa. Nabi boleh buat, kan? Itu khususiat untuk Nabi. Kalau umat nak buat, terserahlah. Tapi kalau tak kuat, tak mampu, jangan buat. Maka sebab itu sahabat dan ulama-ulama mereka meletakkan 20 rakaat, iaitu membanyakkan bilangan rakaat dengan memendekkan ayat yang dibaca. Nabi sikit rakaat, tapi ayat dibaca satu Al-Quran habis satu malam. Kita nak habiskan satu Al-Quran sebulan, kan? Kalau satu malam satu juzuk, sebulan baru habis.
Itu namanya Syahrul Qiyam. Baik, kita tak cerita pasal itulah. Kita pasal nuzul ini. Jadi Ramadan, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka kita perbanyakkan membaca Al-Quran, masa-masa yang terluang mengambil semangat Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Allah turunkan Al-Quran bukan sengaja diturunkan saja-saja begitu, tapi untuk sebagai panduan untuk sekalian umat manusia. So, jadi siapa yang baca Quran dan dia memahami isi kandungannya, dia akan rasa dapat melihat besarnya, istimewanya Al-Quran itu. Selain daripada dia merasai Al-Quran itu sebagai kitabullah, kalamullah, atau dalam bahasa lain kitab ilahi, kitab Allah, kitab ketuhanan, bukan kitab yang Nabi tulis sendiri, tak. Bagaimana yang disebut dalam surah Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tersusun rapi ayat-ayatnya. Kemudian dijelaskan kandungannya satu per satu, dan dia diturunkan daripada Allah SWT yang maha bijaksana, hakim, dan juga maha mendalam ilmu pengetahuannya. Jadi dalam Al-Quran segala-galanya ada. Allah sebut secara ada yang detail, ada yang secara ringkas, dan kalau ringkas ada pendetailannya di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi akan jelaskan. Dan kita yang beriman dengan Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini di antara kelebihannya bukan sekata yang memang daripada Allah, tetapi dia terjamin kekal keberadaannya, susun aturnya, terjamin sampai bila-bila. Berbanding dengan kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil dan sebagainya, dia dah tak ada yang asal lah. Kita Injil yang kononnya menjadi pegangan orang Kristian, jadi Bible, Old Testament dengan New Testament. Iya, dah tak ada dia yang aslinya, dah tak ada. Tapi Al-Quran dah 1400 tahun lebih kan, sampai sekarang satu titik pun tak ada yang berubah. Ditakdirkanlah kalau ada tertinggal satu titik, huruf Qaf tinggal satu titik jadi huruf Fa, itu maknanya berbeza, lain. Orang akan perasan ini bukan titik kurang satu ni. Sampai begitu sekali Allah jaga para hufaz Al-Quran. Jadi ini yang Allah masukkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang jaga. Siapa penjaga Al-Quran? Itu para hafiz, para ulama kan, para asatizah. Kadang-kadang walaupun dia tidak hafaz Al-Quran, macam saya tak hafaz Quran, tapi kalau baca Quran ada yang cetakan yang tersalah baris ke, salah huruf ke, kurang titik ke, contohnya kan, kita akan perasan, kita akan tahu. Saya pernah terjumpa satu mushaf Al-Quran cetakan mana saya lupalah. Masa itu kejadian berlaku masa program tadarus di Rumah Menteri Besar. Lama dah. Saya ingat dah 15 tahun dulu. 15 tahun dulu. Quran yang saya baca ni kan, saya baca. Ini bukan huruf Fa, ini huruf Qaf kan. Tapi titiknya satu. Macam Qala. Contohnya kan Qala kan mestilah Qaf. Kita tahulah. Jadi kalau huruf dia letak satu, dibuang titik satu, jadi Fa lah. Kan? Jadi Fa lah, bukan Qala. Jadi kita tahu salah. Jadi walaupun kita tidak hafiz, tapi kita tahu bahasa Arab. Betul. Itu satu kaedah Allah menjaga kita suci Al-Quran. Baris-baris semua kan, kalau tersalah. Itulah. Jadi baris-baris itu kemudian, titik-titik itu kemudian. Dulu Quran turun ditulis oleh juru tulis tanpa baris, tanpa titik. Memang kita seluklah dengan orang Arab ni. Dia boleh tahu huruf ba dengan huruf ta lain. Bentuk huruf yang sama. Tak ada titik pun. Tapi dia tahu ni ba, ini ta. Hebat tak orang Arab kan?
kita hilang baris pun dah menggelabah, tak boleh nak sebut. Ini pada atas ke pada bawah? Sukun ke tasdid ke? Tak tahu. Jadi Allah janji Quran tu dipelihara, maka dia adakan hamba-hambanya yang ada kemampuan untuk memelihara Al-Quran. Dan selain daripada itu, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ini kelebihan cerita Al-Quran tentang Quran sebagai mukjizat. Mukjizat ni asal mana mukjiz, nanti benda yang melemahkan, mengalahkan pihak lawan. Pihak lawan siapa-siapa yang cuba memertikaikan Al-Quran dan sebagainya. Nak lawan Al-Quran memang tak boleh menang lah. Itu namanya mukjizat. Kadang-kadang dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat Allah Ta'ala mencabar. Kul in kuntum Kul in kuntum fi raibin. Katakan hai Muhammad, kalau kamu dalam keadaan ragu-ragu tentang Al-Quran, fa'tu bimislihi. Cuba datangkan seumpamanya. Kan? Cuba datangkan. So, jadi bila tak mampu memang tak boleh lah. Walaupun Allah kata fad'u syuhada'akum, panggil siapa-siapa yang boleh membantu. Dia mencabar. Itu mencabar. Selain daripada Allah, panggil seluruh manusia, jin ke, hatta malaikat, untuk buat satu ayat Al-Quran. Allah kata kamu tak akan mampu. Kan? Itu cabaran menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Al-Quran ini walaupun itu dalam bahasa Arab, memang Quran dalam bahasa Arab, dia dalam bentuk bahasa yang mudah. Mudah. Dan bahasa Arab ni satu-satunya bahasa yang kekal. Tak ada perubahan dari segi gaya bahasa dia. Tak macam bahasa-bahasa lain kan. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu ke bahasa apa. 50 tahun bahasa Melayu dulu tak sama dengan bahasa 50 tahun sekarang. Gaya dia. Oh ya, yeah, betul tak? Gaya dia, kadang-kadang sebutan dia. Tapi Al-Quran dah 1400 tahun dulu sampai sekarang. Dan bahasa Arab, kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, tak ada berubah pun gaya bahasa dia daripada dulu sampai sekarang. Kitab Imam Syafi'i. Dah berapa ribu tahun. Kan? Ditulis zaman Imam Syafi'i hidup. Imam Syafi'i hidup tahun 1000, dia lahir tahun 150 Hijrah. Meninggal tahun 205 Hijrah. Maknanya 1400 lebih tahun kitab tu dalam bahasa sampai sekarang dibaca sama aja. Tak berubah. Gaya bahasa Arab sama. Kenapa? Sebab bahasa Arab tu bahasa Al-Quran. Kan? Bahasa Al-Quran Allah dah jamin dia kekal. Kan? Gaya bahasa dia kekal. Kalau nahnu, kami. Zaman dulu kata pun nahnu juga. Sekarang sampai dah 1400 tahun lebih, nahnu juga. Kau belajar Nahu Sorof tu memang Nahu Sorof dia sama. Kan? Tak berubah. Subhanallah. Itulah sebab itulah kalau orang mengkaji Al-Quran, hatta daripada orang talis, dia nampak kebesaran ni, mari masuk Islam. Itu dia. InsyaAllah nanti kita sambung sesi yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Anwar bin Sarimin di atas penjelasan yang saya rasa cukup mendalam dan sangat insightful lah bagi kita memahami. Seperti mana kita haruslah sebagai umat Islam ambil iktibar dengan sebuah tarikh yang cukup signifikan ini, iaitu 17 Ramadan, di mana kita juga dikenali sebagai Syahrul Quran, bulan yang dituruni Al-Quran sekali. Dan kita daripada penjelasan Sahibul Fadilah sementara tadi, kita dapat jelaslah bahawa Allah itu Maha Hakim. Maksudnya Allah Maha mengetahui. Bahasa daripada 1400 tahun dahulu sampai sekarang tidak berubah dan masih lagi sama gaya bahasanya. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada kupasan lebih lanjut yang lagi menarik. Segalanya hanya di Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana. Kembali semula pada rancangan Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi sebentar saja tadi pada segmen sebelum ini kita telah pun kata tentang
sebuah topik ataupun 17 Ramadan tentang nuzul Al-Quran, sebuah tarikh yang cukup signifikan untuk kita sebagai umat Islam. Dan sekarang ini kita akan masukkan kepada topik kita kedua, iaitu tentang Lailatul Qadar. Ialah sesuailah dengan 10 malam terakhir, seperti mana kita tahu Lailatul Qadar ini dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan ia hanya akan muncul pada malam-malam ganjil pada 10 Ramadan yang terakhir. Jadi soalan saya kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Anwar bin Saribin adalah, kita semua telah sedia maklum tentang Lailatul Qadar, seperti mana yang saya terangkan sebelah tadi, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi namun begitu, tak semua orang berjaya mendapatkannya. Jadinya yang saya nak tanyakan adalah, apakah nasihat yang boleh diberikan ataupun kongsikan supaya kita berjaya untuk meraih malam Lailatul Qadar, dan juga mungkin dalam kesempatan ini juga nak minta sedikit fatwa berkaitan tentang zakat fitrah yang perlu dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang berkemampuan. Seperti mana kita tahu, kebanyakan kita membayar zakat fitrah di bulan puasa yang mulia ini. Jadi dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Bercakap tentang malam Lailatul Qadar, satu isu yang sangat penting bagi kita umat Islam. Bila sampai bulan Ramadan, maka kemuncaknya bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam itu dikatakan malam yang terbaik dari segala malam. Sebagaimana bulan Ramadan, bulan yang terbaik dari segala bulan. Jadi malam adalah malam Al-Qadar. Al-Qadar itu maknanya ialah kemuliaan. Disebut Lailah, malam. Al-Qadar, mulia. Jadi malam yang mulia, malam kemuliaan. Juga dikaitkan dengan malam yang diberkati. Lailah mubarakah, malam yang diberkati, kan? Jadi istilah barakah ini dia memang sukar kita untuk terjemahkan dalam bahasa Melayu, tapi dia mengandungi satu makna benda yang sedikit memberi manfaat yang banyak, terlalu banyak, itu namanya barakah, kan? Macam kita ada duit RM1, tapi ramai orang boleh makan dengan RM1, itu namanya barakah. Pendapatan sedikit, tapi ada anak 5-6 orang boleh makan, walaupun gaji sedikit, dia namanya barakah, kan? Jadi barakah ni benda yang memberikan satu kebaikan yang cukup banyak, itu namanya barakah. Jadi malam Al-Qadar disebut juga malam barakah. Jadi selalu orang bertanya, apa nama, bilalah malam Lailatul Qadar ni, kan? Itu kan. Jadi orang akan tunggu, akan cari. Sebenarnya tak payah ditunggu. Dia datang sampai masanya dan semua orang boleh dapat. Yang penting kita menghidupkan malam itu dengan amal ibadah. Semua orang akan dapat. Syarat nak dapat Lailatul Qadar itu, kebaikan dia yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan syaratnya kita kena tahu. Kan, oh ni malam Lailatul Qadar, begitu pun solatlah banyak-banyak baru kita dapat fadilah itu. Tak. Yang penting siapa saja, sama ada malam tu kita tahu ke tak tahu, itu tak jadi syarat. Siapa saja yang beramal malam tu, paling kurang solat isyak berjamaah, kan? Siapa yang solat isyak berjamaah, ada dalam hadis, siapa yang solat isyak berjamaah, kalau kebetulan malam tu malam Al-Qadar, maka dia dapat sebahagian daripada kelebihan malam Lailatul Qadar. Artinya kau pun dapat. Haji mencelah, kiranya Lailatul Qadar ni dia tak kira, dia kiranya tak kisah sama ada kita tahu ataupun tidak tahu malam tersebut. Kiranya memang tidak akan ada tanda-tanda yang kita tahu malam tu adalah malam Lailatul Qadar, tapi kalau kita beribadah dan kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat fadilah. Dapat, insya-Allah. Kalaupun memang adalah setengah hamba Allah ni, Allah perlihatkan tanda-tandanya, kan? Itu rezeki dia lah. Para aulia, para ulama yang dekat dengan Allah, mungkin dia merasai sesuatu, tapi itu sebenarnya tidak menjadi syarat. Macam juga seorang wali, mesti wali itu ada karamat ke? Tak ada. Tak mesti ada karamah, kan? Macam juga Lailatul Qadar, tak mesti kita kena tahu baru dapat. Jadi yang pentingnya
kita beramal lah pada malam itu. So, bilakah malam Lailatul Qadar? Jadi banyaklah riwayat yang datang pada kita, macam-macam. Tapi yang pasti sepakat ulama berdasarkan pada riwayat yang ada ialah pada 10 malam yang akhir. Dan pada 10 malam yang akhir itu, bagaimana Nabi sebutkan, cari malam-malam yang ganjil. Kan? Malam 21, 23, kan? Sebab tu ada riwayat menyebutkan yang Nabi solat tarawih itu yang awal-awal Nabi buat, kan? Nabi solat malam 21, malam 23, kan? Malam 20, 25. Lepas tu malam keempat Nabi tak datang. Takut nanti jadi kewajipan pula. Allah wajibkan solat tarawih nanti berat pula nanti. Sebab beberapa malam awal tu ramai sahabat ikut belakang. Jadi sebagai satu amalan Nabi bila masuk pada 10 malam yang akhir, Nabi akan ajak ahli keluarganya, isteri-isterinya untuk bangun malam, maksudnya untuk i'tikaf pada 10 malam yang akhir. Nabi akan kejutkan isteri-isterinya. Bagaimana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah, kata beliau, kerana Rasulullah SAW iza dakhala al-ashra awakhir, bila dia masuk 10 malam yang akhir, apa Nabi buat? Nabi buat aiqaza ahlahu, Nabi kejutkan isteri-isterinya, wa syaddal mi'zar, Nabi ikat kain, ini kiasan. Maksudnya Nabi bila sampai 10 malam akhir, Nabi dah tak kisah isterinya lah. Kan? Nabi akan penuh memberikan tumpuan kepada ibadah waktu malam. Dan Nabi pun akan melaksanakan ibadah malam. Wa ahyal lail, Nabi akan menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah seperti solat, berzikir dan sebagainya lah. Jadi antaranya ibadah yang besar, baca Quran. Kan? Jadi tak kira lah sepanjang 10 malam yang akhir tu. Jadi jangan pula nanti Nabi itu sebagai memberi garis panduan cari malam, kalau betul-betul nak cari malam yang ganjil, kan. Jadi itu pun sebenarnya masih rahsia lagi. Kadang-kadang kita tengok malam yang ganjil tu bila takut kita macam mencari untuk kalender. Maksud okey, bila kita tahu tentang malam ganjil ni, takut kita akan hanya nak beribadah pada malam yang ganjil saja. Kalaulah berlaku perbezaan tarikh puasa Ramadan, tahun ni kita dengan Indonesia sama tak? Sama-sama. Dengan Singapura sama tak? Sama. Kalau berlaku tak sama, kita nak ambil tarikh yang mana? Kan? Tempat kita ganjil, tempat dia genap. Jadi sebab tu jangan fikirkan soal-soal itu. Jadi yang penting 10 malam yang akhir tu beribadahlah. Maksudnya lebihkan ibadah. Hari yang lain pun ibadah juga. Malam tu lebihkan. Jadi cara Nabi macam mana? Dia akan i'tikaf. Bila duduk i'tikaf, automatically sepanjang masa ibadat. Duduk Nabi tu i'tikaf di masjid. Nabi kan dulu rumah Nabi ke sebelah masjid aja. Melangkah aja dah masuk Masjid Nabawi, kan. Itu rumah Nabi jadi dekat. Jadi akan kejukan sisinya i'tikaf 10 malam akhir. Jadi Nabi ingatkan kita, kalau kita nak cari kejar malam Lailatul Qadar, malam yang ganjil dan sebagainya lah. Itu. So jadi bagi kita sebenarnya bukan kita nak kejar pada malam yang akhir sahaja. Kalau nak kejar malam yang akhir, tapi realitinya kalau kita tengok masjid-masjid sekarang dah minggu kedua dah, makin tambah kan makin kurang orangnya, jemaahnya. Itu dah dia. Kan? Kalau betul kita nak kejar malam Lailatul Qadar, sepatutnya makin hujung makin ramai lah. Kan? Tapi kenapa makin kurang? Jadi itulah dia kesilapan kita. Kesilapan yang selalu dibuat oleh kita setiap tahun macam tu. Jadi pentazkirah tu tak jemu-jemu mengingatkan. Tazkirah Jumaat lah, tazkirah Ramadan lah, nak tarawih, tazkirah dulu, kadang-kadang setengah tempat
2-4 rakaat berhenti tazkirah sekejap, 2-3 minit kan. Nak ingatkan sebenarnya. Jangan anggap ini melambatkan. Itu sebenarnya peringatan. Namanya pun tazkirah. Itu pun orang tak ikut juga kadang-kadang kan. Realiti kita depan mata kita cakap. Memang makin ke hujung Ramadan, masjid makin sepi. Daripada 15 baris asalnya dulu kan. Awal Ramadan kalau masjid saya tu penuh. Nak penuh tu 20 saf. Lebih. Penuh kan 21 kalau penuh dekat 2,000 orang. Kan. Sekarang tinggal separuh dah. Contohlah tinggal separuh. Nanti ujung-ujung tu tinggal suku kan. Jadi sepatutnya makin ujung makin ramai kan. Sebab Nabi janjikan 10 akhir tu 10 akhir tu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam tu kebetulan kita tarawih berjamaah, solat isyak berjamaah, ba'diyah berjamaah, witir berjamaah, ba'diyah sendiri, witir berjamaah kan tambah dengan iktikaf lagi, baca Quran lagi. Malam tu kita iktikaf tak balik lagi kan sampai subuh. Jadi kan banyak manfaat faedah yang kita dapat. Jadi semua kita tahu sebenarnya bila malam Lailatul Qadar, tapi bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Kalau tengok amalan Nabi, kata Sayyidatina Aisyah dan riwayat yang lain lah, Nabi akan yajtahid fil ashril. Nabi akan bersungguh-sungguh, bersusah payah. Dia sanggup bersusah payah pada 10 malam yang akhir, ashril awakhir, 10 malam akhir. Ma la yajtahid fi ghairihi. Tidak sama pada malam-malam yang lain. Maknanya 20 malam pertama habis iktikaf masih solat je lah. Berarti balik lah. Kan. Tapi 10 malam akhir Nabi semalaman beriktikaf di masjid. Memang tak balik rumah, memang duduk situ. Balik-balik subuh lah. Kan. Jadi benda-benda yang ini kita kena berusaha lah. Kalau belum pernah, cuba kan. Cuba 1 malam. Sedap tambah 2 malam. Okey. Lalu di masjid-masjid kita hari ni kadang-kadang memberi kemudahan untuk bersahur lagi. Ya, betul. 10 malam akhir disediakan untuk bersahur. Jadi mana-mana jemaah yang iktikaf tak payahlah sampai nak balik bersahur kat rumah nanti patah balik kan. Jadi takut kalau rumahnya jauh kan makan masa kan nak datang balik. Jadi disediakan. Baguslah kita cakap tahniah mana-mana masjid yang memberi kemudahan. Orang buat infak Ramadan cukup banyak. Jadi gunakan manfaat infak itu untuk diinfakkan balik kepada para jemaah sekalian gitu. So jadi kita bacakan surah Al-Qadar, mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk kita bersama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bukan 1000 bulan, dia lebih. Minimum start 1000 dan ke atas. 1000 bulan ni lebih kurang menyamai 83 tahun. Jadi Lailatul Qadar ni Allah tak beri kepada umat yang terdahulu. Ini spesial untuk umat Muhammad. Sebab antara puncanya adalah sahabat mengadu kepada Nabi, bukan mengadu lah, cerita. Nabi cerita umat dulu umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, ratusan tahun. Jadi sahabat kata, mereka untunglah beribadah lama, pahala banyaklah kan. Gitulah dia punya reaksi mereka kan. Untunglah kita umat Nabi Muhammad pula, kata Nabi, umur aku antara 60 hingga 70. Umur kita pendek-pendek. Bukan 600 tahun, 700 tahun. Tapi 60 hingga 70 tahun. Ada yang 100 tahun tu ekstra lah kan. Tak banyak yang umur 80, 90 kan. Jadi so macam mana? Rugilah kita. Itulah turunkan surah Al-Qadar. Kelebihan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tetapi ibadah dia lebih banyak daripada umat yang terdahulu.
Bayangkan satu malam itu saja sudah 83 tahun lebih. Kalau minimum. Itu satu kali dia dapat, kan? Kalau setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, dia beribadah, umurnya, katalah umurnya 80 tahun. Tolak yang 15 tahun dia belum balik itu kan, ada 63 kali dia jumpa Lailatul Qadar. So 63 kali ni, tak terkira. Kalau lebih baik 1000 bulan, kan lebih baik daripada 63,000 bulan. 63 kali 83 tahun. Kalah orang dulu. Itu baru Lailatul Qadar saja tahu. Belum ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad. Banyak hadiah-hadiah yang Allah beri kepada kita. Jadi kalau kita tak kerja memang sangat rugi. Kita selalu bercakap Lailatul Qadar kan. Jadi sampai bagaimana kita nak menghidupkan malam Lailatul Qadar, apa amalan, apa doa dan sebagainya. Itu semua selalu jadi persoalan-persoalan kita lah. Jadi sebenarnya benda itu bukanlah jadi satu beban dan sangat. Kita rutin amalan kita setiap malam, maghrib kita solat berjamaah, isyak solat berjamaah, lepas isyak kita tarawih kan sempurnakan tarawih. Ulama kita kata nak sempurna tarawih itu paling kurang 20. Kan? Baru sempurna. Walaupun 8 tu sah. 2 pun sah. Kan? Tapi nak sempurnakan, jadi buatlah 20 paling tidak. Dan syaratnya bersama dengan imam. Kan? Kalau boleh dia kalau boleh jangan balik awal sebelum imam balik, macam sebelum imam habis kan. Sebab ada dalam hadis sebut ada Imam Ahmad ke siapa ke Tirmizi gitulah yang menyebutkan man qama, siapa yang qiyam lail waktu solat tarawih tadi mal imam, bersama dengan imam, hatta yansarif, sehingga selesai. Bukan tengah-tengah dah balik. Imam masih solat lagi ni. Masih ada lagi 10 lagi, 12 lagi, kau dah balik. Nabi kata siapa yang solat tarawih bersama dengan imam hatta yang salib dari sehingga imam selesai, kutiba lahu qiyamul lail. Kira sebagai qiyamul lail. Allah akan berikan dia ibadah qiyamul lail. Semalaman. Jadi kalau malam itu Qadar kan ekstra. Kan tambahan lagi. Jadi dia punya nilai tarawih dia adalah tarawih itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Yang pastinya pengampunan dosa kan Jadi malam tu diampunkan dosa, diberikan pahala yang banyak, dinaikkan darjat dia. Macam-macam lah. Kita nak cakap susah. Banyak sangat kan. Kelebihan-kelebihan itu namanya barakah tu. Barakah kelebihan yang perkara yang banyak, amalannya sikit. Tapi Allah beri kita cukup banyak ganjarannya. Jadi ditambah dengan iktikaf daripada isyak kan. Kita iktikaf sampailah ke subuh. Sepanjang iktikaf kita buatlah amalan yang patuh, solat malam, solat taubat. Ada setengah tempat diprogramkan solat tasbih. Kadang-kadang solat tasbih ni kita nak buat seorang-seorang tak ada kekuatan. Kita berjemaah. Nak baca tasbih 360 kali, 300 kali kan. Jadi bukannya seorang-seorang baca itu bukannya mudah. Kalau kita dengan imam kan ada kekuatan. Betul. Jadi kalau malam tu malam Lailatul Qadar, lagilah besar faedahnya. Kan? Lebih baik semua amalan yang dibuat akan diganjari lebih baik daripada 1000 bulan. Solatnya, tahajudnya, sedekahnya. Sampai saya pernah menyaksikan depan mata. Ini orang yang dapat merasai Lailatul Qadar ya. Dia malam tu malam-malam ganjil, malam-malam 10 akhir. Di satu masjid. Bila saya datang waktu tu nak subuh kan. Orang berlari-lari. Nak masuk masjid daripada luar ni berlari-lari. Kenapa orang berebut lari dia kan Dia ingat dia bukan nak terus masuk ke masjid. Dia lari-lari, dia keluar keliling kat masjid tu, beranda tu. Rupanya dia cari cari tabung masjid. Dia cari tabung masjid, berlomba cari tabung masjid. Malam tu malam akhir, malam 29 lah. Malam 29.
Ini kalau besok raya dah tak ada dah Ramadan dah. Kan? Jadi malam tu malam akhir. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar kan special lagi. Jadi maknanya dia nak infak. Kan? Itulah peluang infak yang akhir. Sebelum subuh. Kalau dah subuh, dah habis Lailatul Qadar. Kan? Hatta matla'il fajr kan? Sampai terbit fajar dah habis. Jadi dia orang kejar. Sebelum dia dah berapa minit lagi nak azan ni. Dia berebut. Infak masa dalam tabung. Banyaknya. Hari itu bila dibuka 28,000. Masya Allah. Banyaknya 28,000. Itu dah dia. Dahsyat kan? Dahsyat. Penangan Lailatul Qadar. Kalau orang sedar, dia jadi macam itu. Itu dah Allah kata dalam Quran. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah cari kebaikan. Baik. Jadi last kali saya nak bercakap tentang zakat lah. Jadi zakat ini satu kewajipan dan kita dalam bulan Ramadan ada satu amalan lagi yang diwajibkan selain berpuasa ialah berzakat. Membayar zakat. Jadi zakat tu ada dua lah, zakat perniagaan, zakat harta, zakat harta, satu lagi zakat fitrah. Zakat harta tu banyaklah dia punya pecahan dia. So zakat fitrah. So jadi zakat fitrah ni wajib dibayar oleh setiap orang Islam. Semua orang kena bayar zakat. Kau fakir ke miskin ke kaya semua kena bayar zakat. Bermula daripada awal Ramadan sampai sebelum solat Aidilfitri. Wajib. Dan alhamdulillah kita di negeri Johor telah pun difatwakan. Ketetapan fatwa negeri Johor bersetuju supaya di umat Islam di negeri Johor wajib membayar zakat dengan 3 kadar mengikut keadaan orang itu sendiri. Yang pertama RM7. RM7 ni siapa? Bagi orang yang makan beras tempatan. Ataupun beras hancur. Beras tempatan lah. Tapi sekarang beras tempatan macam tak banyak. Susah nak jumpa pula. Jadi orang terpaksa makan beras import. Ini jadi kalau mereka yang makan beras tempatan, bolehlah bayar yang RM7. Maknanya ikut kemampuan lah. Yang keduanya RM12. RM12 ni bagi orang yang makan beras import. Beras import. Beras import ni dia macam-macam kategori lah. Asalkan beras import dia biasa harga lebih sikit. So RM12. Jadi kalau kita bagi mereka yang biasa makan beras tempatan, mereka tak jumpa beras tempatan, dia terpaksa juga makan beras import. Biasanya dia makan beras tempatan, maka dia boleh bayar yang RM7. Boleh bayar RM7. Bayar ikut kemampuan dia. Ikut bayar kemampuan dia. Yang ketiganya RM20. Di mana ni kadar tiga kadar ni dia sama macam tahun lepas. 7, 12, 20. 20 ni mereka yang makan beras import, yang basmati, beras wangi, ada yang beras yang super-super lah. Tu yang bayar RM20 lah. Tapi macam mana kalau saya makan beras tempatan biasa-biasa lah, tapi nak bayar 20, lagi bagus kan. Jangan orang yang makan beras basmati import kau pergi bayar RM7. Terbalik. Jadi dalam Islam kita buat yang terbaik. Macam orang bayar fidyah kan, fidyah kan sikit je, 1 cupak je. 1 cupak tu berapa, 650 gram kan, 850 gram gitu Jadi nilainya berapa? Tak kita bagi orang tak sampai sekilo gitu kan. Jadi kita lebihkan lah. Biasanya orang akan bagi bukan sekilo, 1 beg 5 kilo terus kan. Dulu ditinggalkan 5 hari, 5 kali 5 25 beg contohnya. Ataupun 5 beg tu pulanglah kadarnya lah. Lebih lagi bagus. Faman tatawwa'a fa khairul lah. Siapa yang secara sukarela buat lebih kebaikan, itu lebih baik bagi dia. Jadi tak ada halangan Kalau dia makan beras import biasa, patutnya bayar 12, tapi nak bayar 20. Lagi bagus Jadi dia makan beras tempatan, patutnya bayar 7, tapi nak bayar 12. Pun lagi bagus. Bayar 20, lagi bagus. Membanyakkan. Jadi kita ni dalam membuat kebaikan, jangan kita berkira sangat. Sebab Allah beri kita kebaikan tidak terhitung nikmatnya. Wa in ta'udu nikmatallah
la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak terhitung banyaknya. Jadi kita nak bagi zakat itu, buatlah yang terbaik. Sampaikan yang terbaik kalau boleh. Bukan banyak sangat pun. Kalau keluarga dia 5 orang, kalau RM20 baru 100. Bayar Astro berapa? Tambah-tambah package lagi. Bayar handphone berapa? Betul. Tiap-tiap bulan pula tu. Setahun berapa? Bayangkan. Ini zakat setahun sekali. 100. Kau nak bagi ke? Yang bayar tiap-tiap bulan 200 tak kira bulan kau ya. Gitu kadangnya lah. Kita gurau-gurau macam itu kan. Jadi biar dia fikir. Begitu. Jadi bila kita buat satu kebaikan, jangan kita terlalu berkira-kira sangat. InsyaAllah. Kalau kerana Allah kita tidak berkira-kira, Allah tak akan berkira-kira dengan kita. Itulah keadaannya. Kita beri, banyak memberi, kita akan banyak menerima. Kita nak terima, beri dulu. Itu keadaannya. Nak terima, beri dulu. Itu sebab kadang ada setengah orang, dia susah bersedekah. Kan pelik tu. Kalau kamu susah, bersedekahlah. Kan? Sebab sedekah itu mendatangkan rezeki. Dia akan dapat pulangan. Jangan nak tunggu sedekah, tunggu kaya. Memang sampai bila tak kaya. Nak kaya, banyakkan sedekah. InsyaAllah. Dia akan datang pulangan. Dia bukan tunggu kaya bersedekah, tetapi bersedekahlah sampai kaya. Sampai kaya. Bersedekah sampai kaya. Bukan sedekah tunggu kaya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Anwar bin Salimin di atas penjelasan tersebut. Mungkin ini adalah rahsia Tuhan kenapa kita tak nampak pahala dan juga dosa. Sebab apabila kalau kita boleh nampak perkara tersebut, saya boleh jaminlah mesti ramai orang nak beribadah berpusu-pusu. Dan mungkin itu adalah salah satu ujian untuk Allah tengok di mana hamba-Nya yang betul-betul beriman, lebih-lebih lagi di bulan puasa ini, di dalam bulan malam Lailatul Qadar. Qadar yang bermaksudkan dengan mulia dan Lailah bermaksudkan dengan malam. Sebuah malam yang disebutkan sebagai barakah, iaitu walaupun nilai dia kecil tetapi ia akan membawa memberikan cukup banyak kebaikan dan juga keberkatan. Jadi malam Lailatul Qadar juga tak semestinya syaratnya kita tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi kita beribadahlah. Sebenarnya 10 malam terakhir ini kita bersungguh-sungguhlah bekerja-kerja dalam beribadah. Kerana apa? Kerana malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang special sebenarnya. Khas untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak dapat pun malam ini. Jadi amatlah rugi kalau kita tak masukkan dalam ibadah kita pada 10 malam terakhir ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Anwar bin Salimin di atas penjelasan yang cukup lengkaplah pada hari ini dan juga pada tarikh yang special pada hari ini, pada Nuzul Quran pada 17 Ramadan. Jadi saya pengacara anda pada hari ini di dalam rancangan Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa anda pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.